macam CD kat rumah I je ni. Dia buat design macam ni pula Hai semua, selamat datang ke Dry Hub. Saya Anne. Okay, selain daripada EMA7, apa lagi kereta yang kita boleh beli? Kereta SUV, EV di bawah harga RM150,000. Jom kita tengok. Tengok je thumbnail video, korang mesti dah boleh agak kan kereta apa yang kita akan review hari ini. Inilah BYD Atto 3. Another C-segment SUV yang boleh dibeli dengan harga sekitar RM150,000 di pasaran Malaysia. BYD Atto 3 ni hanya ada satu varian sahaja dengan harga RM149,800. Ia menggunakan single motor front wheel drive dengan power output sebanyak 150 kW dan 310 Nm of torque. Didatangi dengan bateri bersaiz 60 kWh yang dapat memberikan NEDC range sehingga 480 km. Bagi saya lah kalau design depan dia ni, dia nampak clean look lah. Tapi bagi saya simple lah. Kalau untuk orang yang suka simple, memang nice lah. Untuk lampu depan dan belakang, kedua-duanya menggunakan full LED. Untuk rim, dia didatangkan dengan saiz yang standard untuk sebuah SUV iaitu 18 inch dengan tayar profil 235/50. Kenapa BYD Atto 3 ni dikategorikan sebagai C-segment SUV? Sebab ia ada wheelbase sepanjang 2720mm dan ground clearance yang tinggi sebanyak 175mm. Macam korang boleh nampak, dia punya handle tak sama macam SEAL dan C-Line 7. Dia bukan jenis hidden. So ni macam iSky yang biasa sajalah. Kereta ni dia ada satu features yang menarik dan memang I suka dekat side mirror dia. Korang boleh nampak ada logo NFC dekat atas tu. And then ada NFC card ni untuk unlock. Korang boleh tap sahaja NFC card ni atas side mirror ni dan semua pintu akan auto unlock. Canggih kan? Design belakang kereta ni memang cantik. Korang boleh nampak kita tengah buka sequential signal lights. So macam itulah rupa dia. Kereta ni dia ada one touch power boot. Intelligent rotating touchscreen yang bersaiz 15.6 inch, korang boleh guna dalam posisi landscape atau portrait. Paling penting, ia support Android Auto dan Apple CarPlay. Audio quality BYD Atto 3 ni pun sedap dengar juga tau, sebab dia ada 8 direct HD sound speakers. Kalau korang jenis suka dengar lagu, speaker ni memang best lah untuk korang. First korang masuk je, interior design dalam ni, korang akan rasa macam vibe-vibe gamers tau. Sebab handle dia pun sangat unik dan juga dia ada tali gitar. Untuk driver seat, ada 6-way power adjustable dan 4-way power adjustable untuk passenger depan. Versi yang baru ni, dia guna warna hitam tau. Nampak lagi high class. Lagi best, bahagian atas dia ada panoramic sunroof. So korang boleh lah menikmati pemandangan yang cantik.